Peniaga yang ada dekat sini Tuan TPE, sekiranya mereka tak dapat nak jual makanan, minuman tu, diorang tak payahlah buang. Diorang boleh sedekah kepada kami. Kami ada booth yang dibuka di depan sebelah sana di kawasan utara bazar ni. Kami ada booth yang kami ready untuk menerima makanan-makanan ni untuk disedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan, supaya makanan tu tak ada pembaziran. Dan di pinggiran Stadium Darul Aman ini kita menyantuni pengunjung dan juga para peniaga dengan tema kita hargai makanan, elakkan pembaziran. Kita edarkan bubur lambuk, kita edarkan maklumat-maklumat dan juga sebagainya. Dan juga kita turun-turun kali dengan kerjasama daripada wanita di tempat free market Asal Blue Corp. Dan tadi kita lihat kesempatan ini telah pun digunakan dengan sebaik ini oleh pengunjung-pengunjung di Bazar Ramadan ini. Dan kami percaya hubungan antara Asal Blue Corp dengan rakan-rakan strategi Asal Blue Corp, Embasi Daman dan juga CMC sebagainya. So hubungan dia adalah hubungan yang mesra dan insya-Allah melambangkan kita adalah satu hati dalam menyelesaikan tugas kita.